Ini adalah 10 gram, yang ini pun 10 gram juga. Okey, jadi apa berbeza dua ni? Okey, yang pertama, ini adalah 10 gram dari dua kilang yang berbeza. Kilang Public Gold berbeza di Malaysia dan Indonesia. So, dekat tangan saya ni adalah 10 gram versi Indonesia. Sijil emas pun namanya sertifikat emas. Macam ni, macam tu. Okey, sertifikat emas, jadi boleh tengok, okey, sama je 10 gram. Okey, 10 gram. Dekat sini pun kalau sertifikat untuk kilang Malaysia dia tulis gold certificate. Rat emas yang 10 gram ini sama, emas dia sama, memang sama, cuma penghasilan dari kilang yang berbeza. Okey, jadi Public Gold ni dah ada dekat Indonesia sejak tahun 2016. Siapa yang beli emas dari Indonesia, desainnya pun berbeza. Okey, contoh lain macam ni, 1 gram ni kan. So 1 gram ni tak ada dekat Malaysia. Nak keluarkan emas dari Indonesia untuk dapatkan desain-desain Indonesia boleh. Alright, jadi itulah dia. Saya nak share Public Gold ni dah expand sampai ke Indonesia, dah ada 6 cawangan dah pun, iaitu Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Banjarbaru dan Makassar. Yang terbaru Makassar. So kalau anda adalah orang Malaysia nak pergi Indonesia atau bekerja di Indonesia, nak beli emas di Public Indonesia boleh. Kalau anda warga Indonesia nak beli emas di Malaysia pun boleh juga. So senang kan? So simpan emas dekat Public Gold ni memang senang, mudah, patuh syariah. So kalau nak mula simpan emas dekat Public Gold, boleh je isi borang biru dekat bawah atau rujuk pin video saya. Nanti saya akan guide anda sehingga anda dapat emas fizikal di tangan. Boleh follow.